Korang pernah dengar trend bela udang ataupun raising lobster? Bukan lobster masak butter tu, tapi basically ini adalah macam pekerja AI peribadi yang boleh bantu buat kerja korang secara automatik. Sumpah, mula-mula aku dapat owner Magicpad 4 ni, aku sendiri pening kepala dengan segala bagai DualOS, Linux Lab dengan agentic AI dia. Tapi lepas aku hadam dan juga cuba sendiri, baru aku faham yang tablet ni sebenarnya tengah selesaikan masalah besar untuk mudahkan kerja kita semua. Selama ni rules dia mudah je geng. Phone ataupun tablet dia akan running Android ataupun iOS, laptop dia akan running Windows ataupun macOS. Tetapi owner Magicpad 4 ni ada dual OS. One side dia boleh jalan Android macam biasa, so kita bolehlah layan TikTok, tengok Netflix, main game macam tablet Android yang lain tu. Tapi another side, dia ada satu bilik rahsia yang nama dia Linux Lab. Linux ni basically sistem operasi yang orang programmer selalu guna untuk buat coding ataupun sistem web tu. So dengan adanya sistem Linux ni menjadikan owner Magicpad 4 adalah satu-satunya tablet yang boleh running platform yang dipanggil sebagai Open Web UI. Inilah yang bela lobster ataupun raising lobster tadi tu. Sebab apa? Logo dia basically rupa macam lobster. That's it. In simple word, ini adalah macam ChatGPT ataupun Gemini yang kita biasa guna, tetapi ianya lebih advance. AI biasa, contohnya macam ChatGPT tu, dia macam pekerja part time yang reaktif tau. Kita tanya apa, dia jawab yang itu je. Dan lepas seminggu, dia akan lupa apa yang kita sembangkan hari tu, dan dia takkan boleh buat apa-apa selain menjawab dekat dalam kotak chat tu. Whereas AI agent ataupun Open Web UI ni, dia macam kita upah pekerja tetap tau, permanent staff. Kita bagi dia job description, kita bagi dia memori kekal, dan dia boleh buat kerja secara proaktif ataupun automatik tanpa perlu kita tanya sepanjang masa. Korang faham tak? Ataupun can you get the idea? Senang cerita, in the simple word, AI yang standard macam ChatGPT tu, kita tanya dia baru boleh jawab. Manakala AI agent macam mana Open Web UI ni, dia boleh buat kerja dekat background secara automatik, even ketika korang lepak ataupun ketika korang tidur. Dan dulu-dulu, korang nak set up AI agent ni tak mudah tau. Korang wajib ada server on 24 jam, kena beli Mac mini asing ataupun kena sewa cloud server dekat internet dan bayar bulan-bulan. Lepas tu korang kena pandai pula untuk install Linux secara manual, pening kepala nak set up environment, dan juga untuk settlekan error kalau berlaku. Tapi dengan owner Magicpad 4 ni, korang dah tak payah nak pening kepala sebab ini basically dah jadi macam server korang. Dia dah ada siap terbina Linux dekat dalam ni. Dan nak set upkan dia pun tak susah mana. Korang masuk dekat bahagian setting, korang pergi dekat about tablet, lepas tu korang cari build number. Tap 7 kali dekat build number tu untuk onkan developer mode. Lepas tu korang pergi dekat system and updates, korang cari developer option, korang just enablekan Linux Lab dan juga disablekan child process restriction. Lepas tu korang masuk dekat dalam Linux Labs tu, korang install Open Web UI. Dan korang masukkan otak AI yang korang suka, tak kisahlah cloud ke, GPT ke, Minimax ke. Korang sambungkan terus dengan channel yang korang prefer untuk berinteraksi. Last sekali, korang just tulis job description untuk agent korang tu, ajar dia sekali apa yang korang nak dia buat. Basically, settle. Linux Lab ni bukan setakat ada Open Web UI tau, tapi dia support penuh VS Code, Cursor, WPS, LibreOffice sampai ke SSH. Dan macam portable Linux workstation yang sebenar. Dan korang jangan risau, owner Magicpad 4 ni bukanlah hanya dibina untuk para coder ataupun programmer saja. Let's say korang adalah student, pekerja biasa yang nak buat kerja-kerja harian tu pun tak ada masalah. Sebab apa tau, dia ada banyak PC class feature yang bagi aku sangat-sangat berguna. First thing first, the moment korang attachkan Magicpad 4 ni pada smart touch keyboard dia, tablet ni akan automatic masuk ke dalam PC mode. Banyak tablet dekat luar sana tu dia claim dia ada PC class ataupun PC Lite punya experience, tapi sebenarnya dia hanyalah sebuah Android tablet yang dibesarkan saja skrinnya. Tetapi owner Magicpad 4 ni berbeza PC mode dia. Right click dia berfungsi sebiji macam Windows function dia. Korang boleh drag file yang bersepah-sepah dekat desktop tu. Korang boleh resize, susun Windows banyak-banyak serentak. Nak pair dengan Bluetooth mouse pun boleh. Siap boleh custom shortcut lagi. Nak guna dengan external monitor untuk mirror ataupun external display pun boleh. Even full PC keyboard shortcut pun dia follow sekali. The best part adalah Smart Touch keyboard ni dan juga owner Magic Pencil 4S ni akan dapat percuma dekat dalam kotak dengan setiap pembelian owner Magicpad 4 ni. Keyboard dia ni jenis magnetic snap-on tau, tak perlu nak Bluetooth ke apa. Viewing angle pun boleh adjust daripada 110 degree sampai 160 degree. Paling best, trackpad dia besar, siap ada shortcut tau. Swipe belah kiri untuk adjust brightness, swipe belah kanan untuk adjust volume, dan tekan dekat bucu bawah kanan untuk right click. Stylus Magic Pencil 4S dia pula ada 4096 sensitivity level dengan zero pressure in discharge. Boleh wireless charging dekat atas tablet dan bateri dia boleh bertahan sehingga 10 jam penggunaan. Combo semua ni, tablet, keyboard dengan stylus ni, berat dia baru ataupun cumalah 852 gram sahaja. Selain daripada dual OS, Linux, PC mode tu,
tu, ada satu lagi features yang sangat-sangat function teruk, especially untuk student yang selalu dengar lecture ataupun untuk pekerja yang selalu kena hadir meeting tu. Ianya dipanggil sebagai AI Memo. Nak enablekan ni mudah je, masuk dekat dalam setting, cari owner AI dan enablekan AI Memo. Benda ni function dia sebiji macam pembantu peribadi yang boleh tolong ambil nota masa meeting. So ketika meeting tengah jalan tu, dia akan boleh terus transcribekan suara bos ataupun colleague korang jadi teks secara real time. Siap boleh kenal pasti lagi siapa yang tengah bercakap, dan lepas meeting settle, sekali tekan je dia boleh auto generate minit mesyuarat korang secara lengkap. Siap boleh buatkan mind map lagi untuk mudahkan rujukan korang nanti. Dan if let's say korang adalah pengguna Apple yang sejati, korang pakai iPhone ke MacBook ke, jangan risau, korang boleh gunakan ia juga bersama-sama dengan Honor MagiPad 4 ni. Dengan Honor Connect, korang boleh jadikan MagiPad 4 ni sebagai skrin kedua untuk MacBook korang secara wireless. Nak mirror ataupun extend display, dua-dua pun boleh. Korang bayangkan dapat side screen laptop jenis 3K 165Hz OLED. Skrin MacBook korang pun boleh kalah dengan spek dia ni. Korang nak transfer file daripada iPhone ataupun MacBook masuk terus ke MagiPad 4 ni pun, ataupun vice versa, boleh. Janji ada apps Honor Connect pada iPhone ataupun Honor Workstation untuk MacBook. Semua file boleh transfer ala-ala AirDrop level dia. Kalau korang guna phone Honor, lagi senang. Korang gunakan je Honor One Tap, tap je phone Honor korang kepada MagiPad ni, file terus berdesuk pergi dia. Dan segala features DualOS lah, Run Server AI, Agentic AI, PC Mode, segala AI Memo tu adalah possible disebabkan oleh spek Honor MagiPad 4 ni adalah tersangatlah powerful. Ini basically adalah tablet pertama dunia yang guna chipset Snapdragon 8 Gen 5 yang dibina atas chip 3 nanometer. Sebab itulah kalau setakat nak layan line up multitasking dekat background pun, dia boleh maintain responsif. Overheating? Jangan risau. Dia ada Honor Ice Cooling System yang besar gila. 81,117mm persegi, gabungan graphite dengan vapor chamber. Dan dengan Wi-Fi 7 yang terbina, kalau korang kaki game nak lenyam PUBG Mobile, boleh dapat stable 165fps. Genshin Impact dengan MLBB pun rata dapat 60fps high setting. Capaian internet pun kekal kuat dan juga stable kebanyakan masa. Combo pula dengan paparan padu 12.3 inci OLED display, resolusi 3K dengan refresh rate 165Hz. Memang boleh tapau kebanyakan paparan laptop yang harganya RM3,000 ke RM4,000 yang rata-ratanya masih lagi pakai paparan IPS LCD 120Hz sahaja. Dan dengan peak brightness 2400 nits, korang nak bawa keluar buat kerja bawah matahari pun still nampak jelas. Eye comfort dia pun ada 7 teknologi, termasuklah 5280Hz PWM dimming dengan AI defocus display. Combo pula lagi dengan sistem 8 speaker spatial audio. Quality sound dia kalau ikut review international lagi sedap dan juga lagi kuat berbanding dengan tablet berharga RM5,000 ke atas. Wow sekali. Dan walaupun spesifikasi dia gila babeng, tapi tablet ni masih lagi memegang rekod tablet paling nipis dekat Malaysia tau. 4.8mm saja nipis dia, dan juga 450 gram saja ringannya tau untuk sebuah tablet se-powerful ini. Dan walaupun nipis dan juga ringan, dia masih lagi mampu memberikan monster battery 10,100 mAh yang menyokong 66W supercharge. Lain macam kan? Ringkasannya, Honor MagiPad 4 ni bukanlah sekadar tablet yang acah-acah nak jadi laptop bila mana kita attach dengan keyboard ataupun dengan stylus dia ni. Definitely no. Tapi dia memang adalah a true portable workstation yang memang sangat-sangat powerful dan juga fleksibel untuk digunakan. So kalau korang berminat, ia akan dijual rasmi bermula 12 Juni dan ada dua varian tau. 256GB internal storage harganya RM3,399, manakala 512GB storage harganya RM3,999. Siap sekali dengan instant rebate sebanyak RM400 guys. Again, free smart touch keyboard dengan Honor Magic Pencil 4S dekat dalam box berserta dengan 2 years worry free quality assurance lagi guys. Macam dah bersedia nak bela lobster atau raising lobster dekat dalam tablet je? Cuba korang komen sikit. Dan sampai berjumpa di next video. Macam biasa guys, Assalamualaikum.